Bangunan komersial ni orang buat untuk dapatkan duit, bukan nak ditayang-tayangkan, dibangga-banggakan. Nak bangga macam mana kalau kita guna dana orang yang perlu dibayar balik dengan pulangan, ataupun kalau kita bina bangunan dengan pinjaman. Jadi bila ada bangunan, kita kena sewakan. Dan bangunan yang besar perlu ada penyewa-penyewa tonggak ataupun anchor tenant. Dan mereka ni, kita kena tarik mereka ke bangunan kita, dan di antara kaedah yang kita gunakan ialah memberikan mereka hak penamaan ataupun naming rights. Dan biasanya naming rights ni pun bukan percuma, dia ada pembayaran-pembayaran tertentu. Jadi apabila sebuah bangunan yang besar yang perlu disewakan supaya nak bayar balik kepada pelabur ataupun nak bayar balik kepada pembiaya, ianya perlulah disewakan kepada penyewa-penyewa besar supaya sekiranya ada pertukaran penyewa yang kecil-kecil, tuan bangunan tu masih ada dana yang cukup untuk menyelenggara bangunan, nak bayar pelbagai cukai dan seumpamanya, dan membayar balik pelaburan ataupun hutang yang digunakan untuk membina bangunan tu. Jadi janganlah pelik sangat sekiranya ada bangunan komersial yang dinamakan dengan menggunakan nama penyewa-penyewa tunggak mereka, kerana itu merupakan satu amalan komersial yang biasa. Dan di Kuala Lumpur ni bertabur bangunan yang dinamakan dengan nama-nama penyewa-penyewa utama ataupun penyewa-penyewa tonggak mereka. Jadi jangan pelik sekiranya bangunan komersial dikomersialkan betul-betul, sebab itulah tujuannya. Ianya bukannya seperti gambar diframekan, disimpan, ditayang-tayangkan, kerana itu tidak membawa pulangan sesen pun balik kepada pembiaya ataupun kepada pelabur yang mana wang mereka digunakan untuk membina bangunan berkenaan.